Xiaomi 17T ni aku dah pakai lebih kurang seminggu macam tu. So jom aku cerita dekat korang pengalaman aku. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk dekat korang, dia punya warna putih ni memang cantik tau. Dia ada efek pelangi macam tu. So memang rasa estetik. Untuk dia punya performance aku memang puas hati. Contohnya kalau nak buka TikTok kan, memang terasa smooth tau. Tengok, kalau nak scroll pun memang laju. Kalau nak main game pun memang tak ada masalah. Smartphone ni boleh main kebanyakan game dengan smooth dan lancar. Lepas tu dia punya bateri memang tahan lama tau. Ada 6500 mAh bateri. Bukan sekadar marketing, aku boleh pakai smartphone ni daripada pagi sampai malam. Dia masih ada berbaki bateri. Kalau ada emergency pun aku just charge je sekejap, lepas tu terus boleh pakai. Lagi satu, dia punya kamera Leica ni memang satisfying tau. Aku boleh zoom jauh-jauh pun gambar still tak pecah. Dia punya Leica color memang cantik tau. Dia boleh buat gambar yang simple, nampak estetik. Yang ni tadi aku selfie tau, pakai kamera depan, tapi cuba korang tengok. Dia punya detail memang nampak weh. Semua jerawat muka nampak kat sini. Padahal pakai kamera selfie je. Tak perlu susah-susah nak edit gambar. Lepas dah ambil tu, boleh terus je post ke social media. So kalau korang tengah cari daily driver yang reliable, boleh try Xiaomi 17T yang terbaru ni. Smartphone flagship killer tapi dengan harga yang accessible.